Satu dinar seekor kambing. Dalam sirah Nabi SAW, Nabi ada minta bantuan seorang sahabat bernama Urwah. Dia bagi Urwah, ambil dinarnya pergi beli kambing. Urwah ni seorang sahabat yang otak bisnes, tuan-tuan. Dia jalan-jalan jumpa seorang penjual kambing. Tak tahu tuan-tuan macam mana dia kecek orang yang jual kambing tu. Boleh 2 ekor kambing dengan 1 dinar Nabi. Dalam perjalanan dia nak balik jumpa Nabi, dia bawa 2 ekor kambing ni. Dia jumpa pula seorang lagi. Dia pun dia sembang dengan seorang lagi ni. Dia boleh tuan-tuan jual seekor kambing tu kepada member tu, dapat 1 dinar. Jadi dekat tangan dia sekarang ada 1 dinar dan seekor kambing. Dia pun pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Nabi, dia katakan Nabi, nah ya Rasulullah, nah ini kambing yang kamu nak dan aku pulangkan kembali 1 dinar kepada kamu. Bila kita melihat sirah Rasulullah ni, maksudnya kemampuan 1 dinar ni boleh 2 ekor kambing ataupun 1 ekor kambing. Agak-agak 1 dinar hari ni mampu tak beli kambing? 1 dinar kalau nilai 2,700 hari ni memang boleh tumpang 2 ekor kambing yang sederhana, yang kecil-kecil. Yang 2 ekor, kali yang besar-besar tu mungkin seekor. Dengan kata lain tumpang, 1 dinar sejak 1400 tahun dulu tumpang sampai ke hari ni, nilai purchasing power dia kekal.